بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita untuk hadir pada kelas ini. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita untuk jadi daripada ahli Al-Quran dan juga pada ahli hadis, dan pada orang yang amalkan dengan apa yang dia belajar insya-Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hadis 38 pada hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Masya Allah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi sikit kita khatam insya-Allah pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan khatam kitab ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadis 38, Mahabbatullahi Ta'ala li awliyaih. Hadis ini sudah selesai, alhamdulillah. Uh, Hadis 39 hari ini insya-Allah pada 39 kan? Ya, Syekh. Tiga puluh delapan kita sudah Betul. ambil last kelas kalau tak silap. 38 sudah, 39 sekarang. 39 sekarang. Naam. Naam, bismillah. التجاوز عن المخطئ والناس والمكره. نعم. وبسند متصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. وبيلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. نعم. Siapa nak tolong baca terjemahan hari ini? Saya baca, Syekh. Nah, Allah. silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah ampun yang tersalah, terlupa dan terpaksa. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengampunkan demiku dari umatku perbuatan yang dilakukan secara tersilap, terlupa dan secara paksaan. Allahumma salli. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Bahaiki dan lain-lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, hadis ini penting dan kadang-kadang ramai pada orang yang gunakan hadis ini bukan pada tempatnya. Bagaimana tu? Yani contohnya dia dia gunakan barang bukan barangnya. Kemudian sampai barang itu rosak. Dia ingat barang itu barang dia. Alah, lupa. Sorry lah, minta maaf, lupa. Adakah itu adalah tidak ada masalah termasuk dalam hadis ini? Naam, dia tidak dosa terlupa, tapi dia wajib kena gantikan pada kawannya. Contohnya, dia gunakan sesuatu benda, kemudian dia ingat benda tu dia punya. Rupanya benda tu orang lain punya. Tidak boleh seperti itu. Mesti kena dia gantikan balik. Tidak boleh kata, alah lupa ingat saya punya. Tak boleh seperti itu. Dan juga pada orang, contohnya pada hukum solat. Naam. Solat orang, contohnya orang-orang itu terlupa satu solat. Nasiyah solat. Contoh dia sekarang dah masukkan waktu maghrib. Dia terlupa solat maghrib. Naam, oh jadi tak dosa lah, tak apa. Bukan makna tak dosa, bukan maknanya Allah SWT ampunkan, maknanya tak payah solat.
benda yang kira wajib mesti kena tunaikan. Jadi seperti solat mesti kena tunaikan. Sebab itu adalah kira wajib. Nah, wajib ditunaikan. Jadi maknanya hukum ini khata, salah ataupun lupa ataupun mastukrihu alaih. Bukan adalah pada hukum-hukum ini khata nisyan wal ikrah. Bukan maknanya adalah diangkatkan hukum. Maknanya hukum itu dah tak kira. Tak. Kalau benda itu kira wajib kena tunaikan, kena tunaikan. Seperti mana adalah solat. Contohnya ada orang, nauzubillah, pergi ke negara bukan orang Muslim ataupun di satu tempat yang orang tu larangkan untuk solat. Baik, ini akrahun, kata tak boleh. Kalau solat kena pukul. Baik, orang itu tak bagi kita solat. Adakah maknanya kira kita tak payah solat? Bukan tak payah solat. Solat tetapkan wajib. Tapi Allah SWT ampunkan untuk kita. Sebab kira apa? Kira orang itu uh, apa baksakan kepada kita. Baik. Dalam bab ini contoh pada bab salat sebab kira wajib dan kira adalah kira benda yang sangat penting. Pada ulama ada yang kena solat tapi tak, saya tak faqid at-tahur. Maknanya dia tak ada air wuduk. Tapi tayamum. Allah Akbar, kalau tayamum dekat sana mungkin orang itu lagi garang dengan kita, lagi pukul ke, lagi apa, macam contoh yang terjadi dekat Syria ataupun tempat-tempat yang lain. Lagi akan jadi macam masalah. Jadi macam mana? Sekurang-kurangnya ulama kata jalankan fardu untuk hormat untuk masa. Tapi tak ada wuduk. Itu solat hormat untuk masa. Tapi kira kena wajib ulang, bukan adalah kira sudah tunai. Kalau contoh dia tak ada air, memang tak ada air langsung. Tapi dia boleh ambil tayamum, dia tayamum, sudah. InsyaAllah tidak ada masalah solatnya. Tapi kalau pada orang itu langsung tak ada air, tak ada apa, tak ada semua tu, adalah ada bagian pada ulama kata solat hormat waktu. Solat hormatkan waktu. Ada sebagian yang kata seperti itu, boleh amalkan juga. Yang penting pada hadis ini al-hukum, hukum yang kira buka pada bab ini adalah Allah SWT ampunkan. Tapi benda yang kira wajib mesti kena qada, mesti kena tunaikan, mesti kena qada. Seperti mana bagi contoh tadi, gunakan barang bukan barang kita, kita ingat barang itu barang kita, mesti kena ganti pada kawan. Bukan kata ala lupa tak, halalkan tak, kira wajib kena ganti. Kalau orang itu halalkan, itu lain cerita. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Hadis yang seterusnya, hadis 40. Ightinamul awqat qabla al-wafat. وبه إليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم. Saya baca Syekh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-40. Manfaatkan masa sebelum wafat. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW telah memegang bahuku seraya bersabda, hiduplah engkau di dunia seolah-olah engkau seorang perantau atau musafir. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu ketibaan waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu ketibaan waktu petang. Ambillah peluang dari kesihatanmu untuk masa sakitmu dan masa hidupmu untuk matimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum Sayyidina Rasulullah. Hadis ini kata kun fid dunya, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Yani bertahuilah, dunia ini bukan dar al-khuld, bukan dar akan duduk selama-lamanya. Tidak. Kita sementara dekat sini. Kita dekat satu tempat, stesen namanya dunia. Selepas ni ada alam lain, alam dunia, ada alam barzakh,
ada alam akhirat, lepas tu syurga ataupun neraka walayazubillah. Naam. Pada alam ini adalah kita perlu ingatkan dunia ini adalah kita tidak duduk selama-lamanya di dalamnya. Kita ada satu masa akan tinggalkan semua benda di dalam dunia dan akan kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sama, fala tantadhir as-sabah." Petang jangan tunggu adalah apa? Pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau sudah pagi jangan tunggu adalah pada malam. Wa khudh min sihhatika li maradik. Gunakan masa kamu sihat sebelum kamu sakit. Wa min hayatika li mautik. Dan pada masa hidupan kamu amalkan untuk akhirat kamu, untuk selepas maut. Ha. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di dunia ini untuk kita amalkan untuk akhirat untuk kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia dan jin untuk apa? Untuk ibadah badannya, yataqarrabuna ila Allah. Jadi rugilah bagi orang yang dia ingat dunia ini adalah dar yang akan gembira dan seronok di dalamnya. Seronok, gembira di dunia ini adalah sementara ataupun satu masa. Tapi ada satu masa akan datang, wallahu a'lam, adakah gembira ataupun sedih? Adakah beruntung ataupun rugi? Bukan hanya sahaja perniagaan, ada untung, ada rugi. Dunia kita ini, kehidupan kita di dunia ini, akhirnya ada orang dapat untung, ada orang dapat rugi. Beruntunglah orang yang dia amalkan untuk akhiratnya seperti mana amal untuk dunianya. Dan rugilah bagi orang yang dia tidak amalkan untuk akhiratnya seperti mana amal untuk dunianya. Kadang-kadang ada orang kuat di dunia ini. Kau buat kerja pagi, malam, cari sana, cari sini. Tapi untuk akhiratnya tak amal apa-apa. Orang seperti itu rugi. Ada orang dia beruntung amal untuk dunianya. Dia di dunia aktif. Amal, cari kerja, cari rezeki, dapat duit banyak, dapat rumah besar, dapat kereta besar. Ha? Kemudian dan juga dia ada amalkan untuk akhiratnya. Orang seperti itu menang ataupun untung dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah." Gunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kamu untuk akhirat kamu. Wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah. Apa yang Allah beri pada kamu, gunakan untuk akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah beritahu juga pada kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian kamu daripada dunia. Laisa ma'na amalkan untuk akhirat, maknanya kita hidup di dunia ini tak amal apa-apa, bukan tak fikir apa-apa untuk diri kita, tak buat apa-apa untuk diri kita. Bukan itu maksud. Sudah lalu dengan kita diterangkan hadis sebelum ini. Kita kata jadikan dunia ini di tangan kamu, bukan di hati kamu. Al-mu'min, as-sadiq, ad-dunya fi kaffihi, la fi qalbihi. Dunia ini di tangannya, bukan di hatinya. Naam. Maksudnya, apa yang Allah beri pada kamu, syukur dan amalkan dengan apa yang Allah beri pada kamu untuk akhirat kamu. Duit kamu dekat dunia, sebahagian badannya letak di bank akhirat. Bagaimana letak duit dunia dalam bank akhirat? Dengan amalkan yang salih, dengan sedekah, dengan tunaikan zakat, dengan tunaikan sedekah, bantu orang, tolong orang. Semua itu adalah simpanan untuk kamu di bank akhirat. Bank dunia, simpan di dunia dan tinggalkan di dunia. Bank akhirat, simpan dan letak di dunia, dapat di akhirat dekat sana dengan pahala. Orang yang soleh naik satu kenderaan, ada seorang yang soleh, dia kata pada drivernya, tunggu sekejap, tunggu di sini, saya nak turun sekejap, nak simpan duit.
turun bagi duit dekat orang. Lepas tu naik kereta semula. Driver ni kata badannya, saya tengok tuan bagi duit bukan simpan duit. Macam mana tu? Dia kata saya letak di bank akhirat. Jadi orang yang datang pada kita, kita tolong dia. Orang minta bantuan pada kita, kita tolong pada dia. Nah, kalau kita tidak dapat nak tolongnya, tolong sekurang-kurangnya dengan kata yang baik. Tolong bantunya dengan kata yang baik. Jangan kata kita tidak ada apa-apa untuk nak buat. Tak ada harta banyak nak bagi pada orang. Nabi SAW sudah beritahu pada kita seperti mana kita belajar sebelum ini. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, semua itu adalah kira sedekah. Bantu orang sedekah. Kata baik itu sedekah. Senyum di muka saudara kamu adalah sedekah. Jadi kira banyak adalah pada pintu-pintu sedekah. Jadi amalkan untuk dunia kamu seperti mana kamu hidup tidak mati. Apa nak buat? Nak buat kerja kuat? Nak banyak kerja? Silakan. Tapi amalkan untuk akhirat kamu seperti mana esok akan mati. Bagaimana sekarang kalau seorang pada kita sudah dapat tahu adalah hari ini hari yang terakhir kamu hidup di dunia. Bagaimana? Wallahi mungkin tidak tidur orang tu. Dia bangun malam, solat, ibadah, zakat. Apa yang dia lakukan salah dengan orang dia, maafkan semua tu. Sepatutnya kita apabila nak tidur, di dalam hati kita tidak ada apa. Yani, kita maafkan orang yang salah dengan kita. Dan juga, kalau ada benda yang kita ambil pada orang, dengan cara tidak hak, kita pulang pada orang itu. Apabila seperti itu, orang boleh tidur. Subhanallah. Ada sebahagian pada orang, kalau dia pinjam duit pada orang, dia tak boleh tidur. Sebab dia rasa fikir sangat, ada tanggungjawab tentang bab itu. Tapi ada orang yang ambil duit pada orang, dan dia tak fikir langsung, tak apa, nak pulang dan sebagainya. Itu adalah tak fikir badannya. Jadi, kita kena hati-hati tentang bab ini. Ingatkan, tempat kubur, tidak ada tulis dekat situ. Ini khas untuk orang yang sudah tua. Tidak ada seperti itu. Dekat tempat kubur, tak ada tulis ini khas untuk orang tua. Dan Allah SWT sembunyikan setiap orang bila dia akan meninggal. Supaya apa? Supaya dia sentiasa ijtihad, ushah, buat yang terbaik. Jadi, irtanim, gunakan. Sebelum kamu sakit, gunakan. Gunakan kekuatan kamu. Sebelum kamu miskin, gunakan kaya kamu. Sebelum kamu adalah mati, gunakan masa kamu hidup. Amalkan untuk bab ini. Wa khudz min sahhatika, seperti mana Ibn Umar kata, wa khudz min sahhatika li maradik. Sebelum kamu sakit, adalah sekarang kamu dalam keadaan sihat. Amalkan untuk sebelum sampai kamu dalam keadaan sakit, tidak boleh buat apa-apa. Wa min hayatika li mautik, dan juga daripada masa kamu hidup, amalkan untuk akhirat kamu sebelum kamu mati dan tidak dapat amalkan apa-apa. Di antara kata-kata orang yang sudah kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kata orang apabila mati, dia harap ada satu. Rabbul yani amal salih, ya Allah bagi saya pulang untuk amalkan salih. Apa yang benda yang pertama dia nak buat? Fa as-sadaqah. Untuk apa? Untuk lakukan jadi di antara orang yang sedekah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita pada orang yang bertakwa dan amalkan untuk akhiratnya dengan cara yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita pada ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis 41. وبه إليه عن أبي محمد عبد الله وبه إليه عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم.
Silakan. Saya Syekh. Boleh, silakan. 41. Tanda-tanda keimanan daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehinggalah hawa nafsunya tunduk menuruti ajaran yang aku bawa. Hadis ini hadis sahih yang kami riwayatkan daripada kitab Al-Hujjah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. نعم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita kena ikut badannya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah contoh. Jadi adalah qudwah untuk kita. Maksud takhallaqu bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dengan akhlak yang mulia. Amalkan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pada kita dan dengan perbuatannya, dengan amalkan dengan sunnah. Sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia lakukan amalan sunnah disebabkannya dia sunnah. Di zaman kita ini orang tinggalkan amalan sunnah disebabkan sunnah. Jelas? Tak jelas? Terangkan lagi sekali. Sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan amalan sunnah sebab dia sunnah. Yani dia lakukan amalan itu sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat, jadi dia nak buat amalan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sebab dia sayang pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Dia lakukan benda itu sebab dia rasa itu sunnah. Tapi di zaman kita ini banyak daripada sunnah ditinggalkan atas sebab apa? Ini bukan wajib. Ini sunnah. Ini bukan wajib, ini adalah sunnah. Benda ini adalah bahaya. Benda ini adalah bahaya. Perlu pada kita adalah qudwah hasanah. Sekarang di zaman ini tanya pada orang, mana contoh yang kamu nak jadi sepertinya? Ha? Sepertinya suka bermain bola ini ataupun artis ini ataupun itu kan. Naam. Hadza sebab orang itu menampakkan itu adalah contoh yang tertinggi di matanya. Tidak salah orang nak jadi main bola besar ataupun nak jadi orang dakwah besar dan sebagainya. Lakin kita perlukan pada orang yang jadi contoh misali ataupun orang jadi orang yang bertakwa, orang yang amalkan salih, yang mengikut pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam hadis yang kita belajar sebelum ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dua sesuatu pada kita. Sunnati, sunnat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Naam, adalah dalam riwayat min ba'di juga. Dalam maksud atau kama qal. Dalam hadis ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan pada kita Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran wa sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di atau kama qal. Naam, adalah tinggalkan Quran, sunnah dan sunnah bagi sunnah adalah khalifah-khalifah, mengikut pada khalifah juga. Bukan adalah ibtida', bukan mengikut pada hawa nafsu, bukan mengikut pada orang itu, orang ini. Adalah kaidah besar di dalam ilmu, adalah kita dengar pada guru-guru kita, dia kata qul li man tusahib aqulu laka man ant. Katalah padaku siapa kawan kamu, saya akan beritahu kamu siapa kamu. Yani kalau kamu adalah dengan orang yang baik, insya-Allah kamu akan orang baik. Tapi kalau kamu selalu dengan orang yang tidak baik, jangan kata saya boleh jaga diri saya. Saya boleh jumpa dengan semua orang. Saya boleh dengan semua orang duduk. Tidak. Orang kena jaga dia dengan orang yang baik supaya dia jadi orang yang baik. Na'udzubillah, takut terikut kalau dia selalu dengan orang yang tidak baik, yang akhlak tidak baik.
Jadi kita perlu adalah kita amalkan, maksudnya memegang pada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah jalan yang akan bagi kita ke syurga. Tidak ada jalan yang lain. Ittiba', ikut pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut pada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah nafsu, lawan nafsu. Kadang-kadang nafsu nak buat itu, nak buat ini. Mujahadah nafsu, lawan nafsu, buat semua yang baik, jauhkan pada benda yang tidak baik. Dan juga adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Maknanya selain pada syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan badannya kita mengambil pada hukum. Kita adalah kena ambil ihtikam ila syar'illah dan ridah dengan hukumnya. Jangan ada orang contoh ada hukum dia rasa macam tak suka pada hukum seperti itu. Jadi dia kata tak nak ikut macam tu. Tak. Itu adalah ikut hukum syariat macam ni. Ada hikmah. Contoh pada faraid, orang perempuan dapat contoh kadang-kadang bukan selalunya. Kadang-kadang ada perempuan dapat kurang pada lelaki. Dan itu bukan selalu. Kadang-kadang perempuan pun dapat lebih banyak daripada lelaki. Jadi pada bab itu contoh seperti itu adalah dia kata kenapa perempuan kurang? Ada hikmahnya. Ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena mengikut pada Allah, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa pada kita adalah syariatullah Subhanahu wa taala dan qaul ataupun kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nah, su'ila ahad al-hukama man al-muluk? Qala man malaka hawahu wattaba'a ridha maulah. Seorang ahli hikmah ditanyanya, siapa itu muluk, siapa itu raja? Kata orang yang memegang, yang malak, yang memegang pada hawa nafsunya, yang maksudnya menjaga pada hawa nafsunya, dan wattaba'a ridha maulah, dan mengikut pada amalan yang akan bagi dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yani bukan pada ikut hawa nafsu, tapi ikut pada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan bagi kita dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadis yang seterusnya. Bismillah. Masya Allah. Subhanallah. Naam. Okey, 42. Okey. Masya Allah. Hadis 42. Si'atu maghfiratillahi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وبسند متصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الدارين اللهم آمين في دارين اللهم آمين. وبإليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. Silakan, siapa nak tolong baca terjemahan? Hadis, ya? Okay. Hadis 42. Luasnya keampunan Allah. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, selagi mana engkau meminta, berdoa dan mengharapkan aku akan ampunkan apa-apa dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu banyak sampai mencecah awan langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, nescaya aku akan ampunkan bagimu. Wahai anak Adam,
sesungguhnya engkau, andainya engkau datang menghadapku dengan dosa-dosa sepenuh isi bumi, kemudian engkau datang menghadapku tanpa engkau mensyirikkan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan mengurniakan untukmu keampunan sepenuh isi bumi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Tirmizi, beliau berkata, ia adalah hadis hasan sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadis ini menunjukkan pada kita ini adalah hadis yang qudsi. Hadis yang qudsi. Maknanya sangat bagus, subhanallah, dan ajarkan pada kita untuk orang jangan putus asa daripada Allah SWT. Jangan putus asa orang kata, bagaimana Allah SWT nak ampunkan untuk saya ni? Saya sudah banyak dosa, sudah lakukan banyak dosa ataupun banyak pada amalan yang tidak baik. Jangan putus asa. Allah SWT yaqbalu taubat ibadihi. Allah SWT terima taubat hambanya. Apabila orang hamba Allah SWT minta pada Allah SWT, minta keampunan, Allah SWT akan ampunkan untuknya. Walaupun dosanya sudah terlalu banyak, Allah SWT akan terimakan taubatnya. Dan apabila orang sudah taubat, makna taubat adalah dia akan istiqamah, akan usaha untuk istiqamah insya-Allah, tidak balik pada dosa yang dia lakukan. Taib, kalau orang itu sudah minta keampunan pada Allah, ya Allah ampunkan dosa saya tak nak buat dosa ini lagi, tak buat lagi, insya-Allah saya tak buat lagi ya Rabb, ya Allah saya tak akan buat lagi. Contoh, berapa hari lagi dia lakukan dosa itu, apa dia buat? Berhenti dah, Allah tak ampunkan, tak, waliyazbillah. Kalau kamu minta balik ampunan, Allah SWT akan beri pada kamu. Jadi adalah perlu pada kita sentiasa ingat Allah SWT, sentiasa minta keampunan daripada Allah SWT untuk Allah SWT ampunkan dosa kita. Dan perasaan dalam hati kamu, saya ni salah, seberapa kali ni saya ni dah dosa dan minta Allah SWT ampunkan. Berapa kali saya seperti itu. Perasaan yang jatuh dalam hati kamu ni seperti itu adalah pun perasaan yang sangat kuat. Itu tanda adalah kamu betul-betul minta keampunan pada Allah. Jadi jangan putus asa. Jangan kata adalah bagaimana hal saya ni. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ampunkan dosa kita semua. Semoga Allah SWT ampunkan dosa kita semua insya-Allah. Allah SWT yaghfiru dhunuba jami'a. Semua dosa-dosa Allah SWT ampunkan. Illa, kecuali syirik. Wal'iyazubillah. Syirik itu adalah yu'addu min akbaril kabair. Dosa yang paling besar, iaitu adalah syirik. Wal'iyazubillah. Jadi adalah kita kena husnul dhan billah subhanahu wa ta'ala, sangka yang baik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Wahai orang yang berdakwah, wahai ustazah-ustazah, wahai guru-guru, jangan gelapkan pada percakapan kamu apabila cakap dengan orang, apabila dakwah, apabila kamu bagi ceramah ataupun bagi tazkirah. Jangan ceramah kamu adalah semua azab, semua tentang dosa, semua azab, semua adalah tentang neraka, semua adalah tentang balasan untuk orang yang lakukan dosa bagaimana. Jangan adalah tinggalkan tentang cerita tentang keampunan, cerita untuk syurga. Sebab subhanallah, pada susunan Al-Quran Al-Karim, apabila Allah SWT sebut tentang ayat azab, selepasnya sebut tentang rahmat. Apabila sebut untuk neraka, sebut selepasnya untuk syurga. Apabila sebut hal ahli neraka bagaimana, kemudian adalah sebut hal ahli syurga bagaimana. Jadi targhib wa tarhib. Bukan adalah semua tarhib saja. Maksudnya bagi orang tu adalah untuk nampak bagaimana Islam itu suka dan sebagainya, dapatlah berita-berita yang baik. Bukan adalah semua Islam itu adalah hudud,
ataupun balasan untuk orang yang melakukan dosa. Tak, ada kita kena ceritakan juga tentang siat maghfiratillah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak adalah Allah subhanahu wa ta'ala menerimakan taubat hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala suka hambanya yang bertaubat. Naam. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Naam. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره لا يحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه وذلك أن الخير بيده. Bagaimana demi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selain daripadanya, tidak ada orang yang dia sangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang disangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahu Allahu dhannah, Allah Subhanahu wa taala akan beri badannya apa yang dia sangka baik itu. Dan wadzalika annal khaira biyadihi, dan itu adalah sebabkan khair, kebaikan itu semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan beri biiznillah. Jadi kita sangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai sini kira sudah habis pada hadis 40 Imam Nawawi. Selepasnya ada berapa hadis dipanggil Ziyadat Ibn Rajab Al-Hanbali. Adalah beberapa hadis yang oleh Imam Ibn Rajab yang dituliskan, disambungkan, sebab dia kata di antara hadis-hadis ini adalah yang bermakna yang sangat baik, yang sambungkan pada yang tujuan buku ini. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat. Kita sambung biiznillah subhanahu wa taala. Hadis alhiqul fara'id bi ahliha. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: وبإليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم. InsyaAllah saya baca, Syekh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, boleh saya tengok terjemahan sebab saya tak bawa itu. Boleh. Minta maaf, Syekh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadis yang ke-43, yakni pemberian faraid kepada yang berhak. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bahagian-bahagian faraid kepada yang berhak menerimanya. Maka apa sahaja yang masih tinggal selepas itu, maka ia adalah untuk lelaki yang paling dekat, yakni dengan si mati. Hadis riwayat Al-Imam Al-Tirmizi. Beliau berkata, ia adalah hadis hasan. Dalam setengah manuskrip, ia adalah hadis hasan sahih. Allahumma salli ala sayyidina. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Hadis ini ceritakan tentang faraid, tentang miras. Adalah banyak pada orang kena berhati-hati tentang bab ini. Dulu banyak pada orang makan harta saudaranya ataupun adik-adiknya ataupun adik perempuannya. Walayazubillah. Al-Islam datang bagi pada setiap orang haknya. Bagi pada setiap orang haknya. Dan juga selepas pada orang yang wajib menerimakan pada faraid itu, kita ada dalam ilmu itu adalah panggil asabah, ataupun yang lebih pada itu berikan pada orang yang pada ahli miras. Ini adalah termasuk pada bab faraid. Maknanya hadis ini mengajarkan pada kita untuk apa? Untuk menjaga tentang faraid, untuk jaga pada miras. Kita dengar sekarang di zaman ini kadang-kadang orang tidak bagi hak pada wanita. Dia kata wanita itu tak payahlah ambil. Dia ada suami, apalah, itu duit ayah kita. Duit itu pada perempuan itu, bukan pada suaminya. Lepas dia sudah pegang duit itu, dia nak bagi pada siapa-siapa, bagilah. Itu haknya. Kita tidak boleh cakap apa-apa tentang bab ini. Jadi pada bab ini kita kena jaga juga. Maksud yang paling penting pada hadis ini, paling penting pada hadis ini,
adalah kita jaga tentang bab faraid. Nikutkan bab faraid betul-betul. Bagi setiap orang haknya. Jangan diambilkan hak siapa-siapa sebab ini adalah zulm. Dikira zalim pada orang. Dan wadzulmu zulumat yaumal qiyamah. Dan gelap itu zulm, itu zalim pada orang, tidak beri hak badannya. Nanti di hari akhirat itu adalah lagi dahsyat, akan ada azab pada orang yang seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis 44. وبه إلي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم. نعم. Siapa nak tolong baca terjemahan? Saya Syekh. Okey, Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis ke-44, penyusuan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, daripada Anha. Nabi Radhiyallahu anha. radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, penyusuan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran. Naam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma Muhammad salli wa ala ala sayyidina Muhammad. sayyidina Muhammad. Naam. Dalam bab ini tentang susukan pada anak. Contohnya, seorang bagi anak dia kepada, contoh, adik-beradiknya yang ada anak kecil. Asalnya, saudara boleh kahwin, contohnya. Tapi apabila jadi ada susu, maksudnya bagi orang itu bagi susu pada anak adiknya, contohnya. Jadi dekat situ apa jadi? Yuharrim ma yuharrim. Di dalam bab itu jadi adalah ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Ini adalah kira haram, tidak boleh, adalah untuk apa? Untuk tahrim pada, bukan hanya pada bab kahwin. Adalah kena jaga pada bab ini. Maksudnya tentang bab kahwin untuk satu lagi adalah pada nasab. Nasab itu adalah berkirakan, contoh ini anak susu, biasa dikenalkan orang Melayu adalah anak susu. Ini pun ada syarat-syarat untuknya, berapa kali, dan adakah susu itu cukup. Dalam kita orang Arab banyak pun adalah kadang-kadang terjadi benda ini. Contoh, orang bagi susu pada anak orang yang lain, kemudian datang satu masa tiba-tiba orang nak kahwin, kemudian subhanallah ini adalah kira anak susu. Benda ini kita kena hati-hati, khususnya pada orang kata pada orang bagi dia susu. Contoh, maksudnya perempuan itu letak anak kita dekat orang yang dia ada anak yang lain dan dia bagi susu pada anak kita. Itu benda ni kita kena hati-hati sebab mungkin orang itu bagi pada beberapa anak yang lain. Jadi kemungkinan adalah kira seperti macam adik-beradik tu, adik kan. Jadi pada bab ini pun kita kena hati-hati. Di Syria ada pernah kisah seperti itu berlaku. Orang itu walayazubillah sampai keadaan kahwin. Kemudian adalah orang ada beritahu ini adalah dulu dia pernah minum susu dan sebagainya. Cerita dah jadi panjang. Sampai hukum apa? Kena berpisahkan. Suami isteri kena pisahkan. Kenapa? Sebab dia haram. Dia kira macam adik-beradik. La yajuz. Tidak, walaupun orang itu adalah bukan lahir pada seorang ibu, tetapi adalah dia kira seperti mana dalam orang Melayu kata apa? Anak susu. Yani walad birrada'ah atau akhuha fil rada'ah. Jadi ini adalah kira haram kan, tuharrim. Jadi ar-rada'ah tuharrim ma tuharrimul wiladah. Jadi kira haram kan. Seperti mana haram kan untuk apa? Untuk kahwin. Seperti mana adalah hukum untuk apa? Untuk sama-sama. Contohnya, orang yang mengambilkan, maksud untuk sama-sama, maksud apa? Contoh, orang yang mengambilkan anak angkat.
anak angkat itu adalah contoh masih lagi baby, belum lagi cukup 2 tahun, belum lagi cukup 2 tahun Hijri. Nah, jadi di masa itu adalah orang tu bagi susu 5 kali, contoh betul, 5 kali adalah susu sampai kenyang betul-betul, bukan adalah tak kenyang, sampai keadaan kenyang. Nah, juga ada syarat-syaratnya, dan hukum ini besar, ada banyak qaul-qaul untuknya di dalam kitab-kitab fiqh, tapi yurja' laha insya-Allah, boleh rujukkan pada bab ini bagi siapa nak tahu tentang bab ini, kena rujukkan pada bab ini betul-betul. Nah, jadi sebab kita ni adalah daurah ringkas, dengan cara ringkas dalam bab ini kira adalah orang itu sudah kira seperti anak. Jadi apabila besar, dia hidup dengan keluarga itu seperti biasa, seperti seorang daripada keluarga. Anak susu jadi seperti orang daripada keluarga. Tetapi kalau orang itu tidak radha'ah daripada orang itu, maksudnya tidak mengambil susu, jadi kira orang itu hidup sama-sama sampai mungkin besar, umurnya dah mumayyiz, kena hati-hati. Kemudian adalah apabila dia sudah baligh, memang adalah kalau kira mayit pun kena hati-hati tentang bab ini, kena pisah. Tapi kalau sudah baligh, adalah sudah sampai wallahu alam, sampai sudah keadaan baligh, adalah kena berpisah. Yani bukan tak syarat, mungkin tak keluar dari rumah, tapi dia ada bilik khas untuknya, ada pintu khas untuknya dan sebagainya. Tapi bagi adalah yang dikirakan mak angkat, yang dikirakan mak angkat, kena pakai tudung. Sebab ini bukan mahram. Benda ini kita kena hati-hati. Sekarang kadang-kadang orang ambil anak angkat, kata apa, ini anak angkat saya. Lepas tu, jaga sampai bila-bila. Lah, kita kena jaga pada bab ini. Ada hukum. Adakah dia sudah ada anak susu? Tak. Okey, ada hukum khas untuknya. Anak susu, ada hukum khas untuknya. Jadi benda ni kita kena hati-hati tentangnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, hadis yang seterusnya, hadis 45, المحرمات. وبه إليه عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. نعم. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. نعم. Saya baca, Syekh. نعم، silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis 45, perkara yang diharamkan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Nabi SAW pada tahun pembukaan Mekah, ketika baginda berada di Mekah, bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan lemak bangkai? Ia digunakan untuk menyalut kapal, meminyakkan kulit dan orang ramai menggunakannya untuk lampu. Baginda bersabda, tidak, ia adalah haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi ketika itu, Allah memerangi orang-orang Yahudi apabila Allah mengharamkan lemaknya, iaitu bangkai, maka mencairkannya, kemudian menjualnya, lalu mereka memakan hasil jualannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama. Barakallahu. Nah, hadis ini menunjukkan Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maita wal khinzira wal asnam.
Allah Subhanahu Wa Taala haramkan adalah orang jual arak ataupun maitah adalah binatang yang mati, khususnya adalah macam contoh adalah binatang itu adalah binatang mati, itu adalah maitah, kira tidak haram juga, adalah khinzir, babi, dan juga waliyadillah, dan juga apa, asnam, patung-patung. Jadi sahabat, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة عام الفتح وهو بمكة. فقيل يا رسول الله, ada orang yang kata pada Nabi Muhammad SAW, رأيت شحوم الميتة, bagaimana dengan lemak pada binatang yang mati, adalah digunakan untuk apa, buat untuk pada kapal, dan juga digunakan untuk itu untuk apa, untuk kulit, untuk buat, dan juga digunakan untuk lampu dan sebagainya. Jadi bagaimana itu tentang hal ni? Baginda Nabi Muhammad SAW kata tidak, huwa haram, tetap haram. Taib, boleh dapat manfaat pada itu, tetapkan haram. Itu adalah asalnya haram, jadi kira haram. Manfaat badannya pun adalah kira haram. Adalah dalam bab fiqh tu adalah juga ada sebahagian pada ulama yang kata tentang bab ini, tapi adalah al-am secara umum adalah kirakan haram. Dalam bab ini adalah orang Yahud dulu haramkan adanya untuk apa? Lemak. Jadi dia buat apa? Dikumpulkan, kemudian adalah cairkan, kemudian dia jual dan gunakan apa? Duit itu. Itu pun tetapkan haram. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan pada bab ini. Jadi adalah kirakan pada maitah, ada benda yang mati, dikirakan tidak ada membawakan manfaat badannya. Illa itu tanpa tazkiyah. Maksudnya contohnya, kalau ada orang ambil binatang, contoh lembu ataupun adalah kambing, sudah sembelih, sudah tak ada ruh, itu sudah ada tazkiyah untuknya. Apa maksud tazkiyahnya? Adalah dengan sembelih dengan cara halal. Jadi apa yang keluar badannya halal, boleh digunakan. Semua boleh digunakan. Apa yang badannya adalah boleh digunakan halal. Maksudnya pada kulitnya, pada pada kulitnya contohnya untuk digunakan, lemaknya, semua itu adalah kira halal untuk digunakan. Tapi adalah benda yang haram, babi, khinzir, khamar, wal'iyazbillah, semua itu adalah kira haram. Nah, secara ringkas tentang bab ini, nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang 46. وبه لي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمذر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمذر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. نعم، رواه البخاري. Siapa nak tolong baca terjemahan? Assalamualaikum, saya boleh cukup? Silakan, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Hadis yang ke-46, semua yang memabukkan itu haram. Daripada Abu Burdah, daripada ayahnya, daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah mengutuskan ke Yaman. Abu Musa bertanya kepada baginda tentang minuman-minuman yang dibuat di sana. Baginda bertanya, apakah dia? Beliau menjawab, al-bit dan al-mizr. Lalu ditanya kepada Abu Burdah, apakah al-bit? Beliau berkata, ia adalah minuman yang dibuat daripada perahan madu, arak madu. Dan al-mizr adalah minuman yang dibuat daripada perahan barli. Baginda bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Barakallah. Nah, hadis ini
terangkan tentang muskir, benda yang dijadikan seperti arak, dan benda yang disampaikan untuk sampaikan waliyadzubillah untuk mabuk. Dalam bab ini adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman fasa'alahu, dia tanya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam, tentang apa? Tentang al-bad'u wal midru. Bagaimana tentang dua benda ini? Al-bad' ma dalam bab ini faqila li Abi Burda mal bad'u faqala nabidul asal. Baik, asal itu kita tahu halal. Tapi kalau tu sudah jadi adalah sampai adalah diproses sampai dia jadi arak, waliyadzubillah, dikirakan haram walaupun sedikit. Wal midru nabizu syair, dan juga adalah juga benda ni adalah dikira pun adalah daripada syair, pun adalah benda itu pun jadi haram. Jadi di kita adakah seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW ada sabda, faqala kullu muskirin haram, setiap benda yang disampaikan adalah sampai keadaan mabuk kira haram. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang dia banyak badannya, dia sampaikan, apa yang banyak yang membawa minum banyak, baru akan orang sampai pada keadaan mabuk. Contoh dia minum sikit je, dia memang tak ada kesan sangat. Adakah tak ada apa? Tapi kalau minum banyak, baru dia ada kesan. Adakah kira tak haram? Tetapkan haram walaupun ada sedikit. Jadi pada minuman yang ada di zaman kita ini adalah kata dia ada dalamnya nisbah sikit sangat, contoh, tetap haram. Yang ada di dalamnya nisbah, contoh pada arak adalah sedikit, haram. Kek yang kita makan, kena hati-hati. Kadang-kadang orang yang non-Muslim digunakan untuk naikkan kek tu, bagi naik betul dan sebagainya, digunakan arak, wal'iyazubillah. Itu adalah pun kita kena hati-hati. Beli daripada kedai Islam. Walaupun sikit, tidak boleh. Taklah dia walaupun sikit, walaupun satu titik, dikirakan adalah haram. Kullu muskirin haram, walaupun adalah sedikit, jadi kira yang sikit tu pun adalah kira haram. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, hadis yang seterusnya, al-i'tidalu fi at-ta'am hikmatun nabawiyyah. Nah, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Al-i'tidalu fi at-ta'am hikmatun nabawiyyah. وبه إليه عن المقدام بن معدي كرب ابن معدي كرب، نعم، كرب أو كرب معدي كرب، والله تعالى أعلم. نعم عفوا، هذا سهل بدته. نعم، عن المقدام بن معدي بن كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن. نعم. Siapa nak tolong baca terjemahan? Silakan. Boleh lagi sekali, Syekh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis ke-47, kesederhanaan dalam pemakanan, hikmah nabawi. Daripada Al-Miqdam bin Ma'di di Karib radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu bekas yang diisi oleh manusia lebih buruk daripada perutnya. Memadailah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang belakangnya. Namun jika ia mesti makan lebih daripada itu, maka 1/3 untuk makanannya,
1/3 untuk minumannya dan 1/3 untuk nafasnya. Riwayat Imam Ahmad, Al-Tirmizi, Al-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan Al-Tirmizi berkata hadis hasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Syekh. نعم. عن المقدام بن معدي بن معدي كارب رضي الله عنه. نعم. Okey. Barakallahu fikum. Afwan, share screen. Saya pastikan tadi ada baris. Naam. Allahumma salli alaika sayyidina Rasulullah. Nah, hadis ini penting sangat ajar kita pada bagaimana untuk makanan. Setiap orang, adakah apabila ada di banyak makanan, kena makan banyak sampai tak mahu, ya bila maksudnya sampai keadaan dah tak boleh makan lagi, ataupun bagaimana tentang bab ini. Ma mala adamiyun wi'an syarran min batnihi. Ada kata hikmah, kata al-ma'idatu baitu kulli da. Kata hikmah itu bukan hadis, ya. Kadang-kadang ada orang kata hadis, ini bukan hadis. Allah Taala alam, itu adalah kata hikmah, adalah ma'idatu baitu da. Perut itu rumah setiap adalah sakit, setiap sakit. Yani mula daripada perut, pada apa yang kita makan. Ini sebab perlu kita jaga pada makanan kita. Apabila orang, contoh ibu kata pada anaknya, makanlah sayur, jangan tak makan sayur, makan daging, makan ayam. Zaman ini banyak nak makan Maggi, nak makan benda makanan cepat, siap dan sebagainya. Ada hikmah dekat situ. Sebab daripada makanan kita itu adalah akan berkesan pada badan kita. Jadi adalah kena hati-hati pada apa yang kita makan. Kalau adalah orang nak makan pun kena hati-hati. Kalau nak makan pun kena jaga. Sulus li ta'ami, sebahagian pada makanannya. Sulus li syarabi, sebahagian pada minumannya. Dan sulus untuk nafsunya. Yani, jangan adalah makan sampai adalah keadaan tidak boleh nak makan lagi. Taib. Adakah ini maknanya kena seperti itu selalu? Al-afdal na'am. Perlu seperti itu. Tapi katalah ada orang, contoh kadang-kadang makan sampai tidak ada tempat untuk makan lagi. Boleh ke? Tidak ada masalah. Sahabat Nabi SAW pun pernah makan sampai keadaan dah tak boleh nak masukkan makanan lagi. Adalah seorang pada sahabat, lupa namanya, kata pada baginda Nabi Muhammad SAW, atau kama qala bermakna, maksud demi Allah tidak boleh lagi nak masukkan makanan, dah makan sangat banyak, dah tak boleh. Baik, adakah hal orang itu seperti itu selalu? Tidak, bukan seperti itu. Baik, maknanya pada bab ini kita kena jaga pada makanan kita. Sebahagian pada makan, sebahagian pada minuman, sebahagian pada nafsu kita. Jangan adalah sampai adalah keadaan sampai keadaan tuhmah. Maksudnya dimakan dah tak boleh makan, tidur, dah tak boleh makan lagi, dah tak boleh makan lagi, tak boleh. La. Nahnu qaumun idza kanna la nashba. Maksudnya kami adalah kaum jika makan tidak kenyang. Apa maksud tidak kenyang? Bukan maknanya tak kenyang, maknanya tak makan tak kenyang. Kita makan banyak-banyak. Tidak. Maksudnya hadis itu adalah kita bangun sebelum keadaan sudah kenyang 100%. Yani tinggalkan dah sikit. Tinggalkan sebahagian. Dah rasa makan. Dah makan banyak. Dah cukup. Rasa dah macam sikit. Dah makan lagi nak kenyang. Khalas. Bangun. Rasa dah makan banyak. Cukup. Bangun. Jangan dimakan sampai dah tak ada tempat. Itu adalah membawa mudarat. Bukan membawa manfaat. Makan banyak, kuatkan badan. Kuatkan badan bukan dengan cara makan banyak. Bukan makan banyak, lebih pada kadar yang kita perlu. Contoh makanan untuk 2 orang, jadi dia makan seorang. Makanan 3 orang, makan seorang. Tak boleh. Contoh, orang ambillah makan daging terlalu banyak. Tidak boleh. Semua ini membawa mudarat. Daging ada manfaat. Tapi kalau makan banyak pun membawa mudarat. Waliyazubillah.
Jadi al-i'tidalu fit ta'am hikmah nabawiyah. Yani adalah kita menjaga pada makanan kita adalah kesederhana dalam bab ini adalah kira adalah hikmah nabawiyah. Mengikut pada hikmah nabawiyah. Maknanya itu adalah cara yang terbaik yang membawa kepada kesihatan yang baik insya-Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya, alamatun nifaq. وبه إليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر رواه البخاري ومسلم. نعم. Siapa nak tolong baca terjemahan? Saya baca je insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadis ke-48, tanda-tanda orang munafik. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, 4 perkara sesiapa yang ada padanya kesemua ini, maka dia adalah seorang munafik. Dan sesiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat daripadanya, maka terdapat pada dirinya satu sifat kemunafikan sehingga dia meninggalkannya. Apabila berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia memungkiri. Apabila bertengkar, dia melampaui batas. Dan apabila membuat perjanjian, dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamat an-nifaq. Barakallahu fiik. 4 perkara ini penting sangat orang kena jaga. Tidak adalah walaupun salah satu daripada sifat-sifat ini waliyazubillah. Baik, ada benda yang penting dalam bab ini. Kadang-kadang orang tengok orang tipu. Kita tahu orang itu bukan tipu, tapi dia tipu sekali. Contohnya nampak dia, kali ni dia tipu. Contoh, sebelum ni kita tak pernah nampak dia tipu contohnya. Tiba-tiba dia adalah satu benda dia tipu. Waliyazubillah. Ataupun ada benda yang dia janji, kemudian contohnya ada kita temu janji dengan orang, kemudian orang tu kata nanti saya akan pulang duit kamu di hari ini. Lepas tu saya okey, nanti kita jumpa ya. Okey, jumpa di hari itu, tak bawa duit itu. Apa kamu janji tapi tak tunai? Itu adalah kamu munafik. Sabar. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ini adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita, sifat ini jika ada pada seorang, yakni sifat itu tetap pada hal orang itu. Apa dia cakap dia tipu, dia jenis banyak tipu. Dia jenis memang dia tak tunaikan apa yang dia janji. Dia jenis memang kalau lawan dengan orang itu, contoh lawan dengan orang macam selalu tidak mengikut pada hukum betul, pada hukum syariat, dan dia tidak nak ikut, dia adalah lawan dan sebagainya. Selalu dia tidak boleh aman badannya. Dia mungkin adalah akan bawa masalah pada kita. Orang itu sifatnya seperti itu. Naam, seperti itu. Dan adalah orang walaupun ada satu daripada sifat ini, sifat yang tetap beramali. Maksudnya amal pada 3 amali dalam bab orang itu. Maksudnya memang halnya seperti itu. Nabi SAW sudah bagi tahu kita, walaupun ada satu sifat daripada itu, dikirakan adalah waliyazubillah, adalah sebahagian daripada khislah pada an-nifaq. Ini adalah kira pada munafik waliyazubillah. Sebahagian daripada ada sebahagian pada nifaq waliyazubillah. Jadi kira kena bahaya. Tapi kalau orang itu contoh dah tinggalkan sesuatu itu, adakah sifat ini masih lagi berterusan badannya? Tidak berterusan badannya. Jadi orang beriman kena jaga pada katanya, kena jaga pada janjinya, kena jaga apabila dia berlawan dengan orang, ada masalah dengan orang, tidaklah jadi orang yang tidak menerimakan nasihat, tidak jadi pada orang yang tidak menerima pada hukum, tidak jadi pada orang yang dia tidak mahu untuk nak maaf sama-sama. Nauzubillah.
Dan juga idza ahada kata jangan adalah dia jadi orang yang tidak ada aman badannya. Janji untuk nak buat seperti itu, kemudian tak buat. Kemudian janji tak akan buat benda seperti ini je, lepas tu buat. Walayazubillah. Adalah kita sama-sama maaf kalau dia buat masalah. Itu adalah semua benda ni adalah kena hati-hati. Jadi na'udzubillah min zalik pada semua sifat ini dan ataupun salah satu daripada sifat ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk kita jaga diri kita pada jauhkan pada sifat-sifat seperti ini. Wallahu taala alam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, penting sangat ya. Pernah saya dengar seorang cakap dengan orang, awak ni munafik. Astagfirullahaladzim. Apa cakap macam tu? Dia kata ni dia janji tapi tak buat. Adakah dia halnya seperti itu selalu? Adakah dengan semua orang seperti itu? Ha. Nabi SAW bersabda, iltamis iltamis muslim 70 uzra. Maksudnya syari untuk saudaramu 70 alasan. Contoh, mungkin orang itu ada masalah. Mungkin dia tak pulang lagi duit kamu ataupun dia tak tunaikan janji dia sebab ada sebab macam ni, ada macam ni, ada macam ni. Subhanallah. Terus kamu jatuhkan hukum atas dia kata munafik. Bahaya tu. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis 49. وبه إليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله نعم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. قال الترمذي حسن صحيح. نعم. Siapa nak tahu bahasa terjemahan? Allah. Ini baca je. Bismillah. Okay. Hadis ke-49. Tawakal. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Ia keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Tirmizi, Al-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim dan Al-Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Syekh. Sama-sama. Tawakal. Kalimah kita banyak dengar. Ada ramai orang yang kata tawakal, sudahlah tawakal je, tawakal Allah. La ilaha illallah. Naam, tawakal. التوكل على الله سبحانه وتعالى يكون بالأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأسباب. نعم. Bukan maknanya tawakal ala Allah yakni tidak amalkan dengan sebab. Bukan maknanya contoh nak rezeki anak, ya Allah saya nak anak yang soleh, contohnya anak-anak yang baik, yang hafiz Quran, yang sebut macam-macam anak, sifat-sifat anak tu. Tapi orang itu tak kahwin. Bagaimana itu? Kena adalah amalkan dengan sebabnya. Sayyidah Maryam, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyah. Nabi Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran kepada Sayyidah Maryam, apa beritahu badannya, goyangkan ataupun kacaukan atau goyangkan pada pokok kurma. Untuk apa? Untuk turunkan atas kamu rutab. Maksudnya untuk turunkan padamu adalah rutab. Rutab itu adalah kurma yang belum masak. Subhanallah. Sekarang ni kita ni lelaki kuat, badan besar, itu orang yang hebat kuat, nak goyangkan pokok kurma. Boleh ke? Pokok besar tu.
nak goyangkan untuk nak bagi kurma tu jatuh. Kadang-kadang orang baling dengan apa, dengan kayu, dengan apa pun tak turunkan apa-apa kurma. Kena panjat, kena ambil, susah. Pun susah-susah nak dapat. Tapi Allah SWT suruhkan pada Sayyidah Maryam untuk apa? Goyangkan. Kalau dalam akal macam mana nak buat? Ni wanita nak buat seperti itu. Tapi ini adalah asbab. Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan untuknya. Buat seperti itu akan turunkan untuk kamu rutab. Yani amalkan dengan sabab. Kamu nak rezeki, kamu kena pergi cari rezeki, cari kerja, cari usaha. Kena usaha. Bukan adalah duduk di rumah dan kamu adalah kata tawakal. Seperti mana la razaqakum kama yarzuqut tayr. Tengok dalam hadis ini, apa ada perkataan taghdu khimasan wa taruhu bitana. Adalah maksud dalam terjemahan kita baca tadi apa? Dan ia keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar. Di waktu pagi ni adalah dalam keadaan lapar. Taghdu, keluar dalam keadaan lapar. Dia keluar, burung itu tak tahu kat mana. Di mana adalah rezekinya, tapi dia usaha dah keluar. Seperti itu adalah diambilkan untuk diri kita, bukan adalah duduk di rumah dan tidak tunggu adalah rezeki itu datang pada kamu. Kamu kena usaha, kena cari, kena amalkan dengan asbab. Sudah ambilkan dengan semua sebab dan sudah amalkan berniaga itu, contohnya bagaimana dia nak untung, kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Sudah amalkan dengan semua sebab. Al-an, baru ini adalah sudah amal dengan sebab, sertai dengan apa? Tawakkal ala Allah. Jadi al-insan, setiap orang dari masa pertama mula amalannya, dia amalkan dengan asbab dan dia tawakkal ala Allah Subhanahu wa taala. Bukan adalah jalankan seperti itu, khalas tawakal. La. Bukan adalah bawa kereta tidak ada rotek, tidak ada insurans, khalas tawakal. Ada khata. Kamu kena tahu adalah salah. Naam, kita tawakal ala Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab. Contohnya adalah contoh tidak dapat, tak sempat nak rotate, tak sempat nak insurans, nak buat, tak sempat nak buat benda itu adalah alasan, contoh khalas adalah terpaksa kena keluar naik kenderaan itu, keluar. Tapi kalau kamu tahu dan amalkan dengan sebab, salah. Kamu kira salah, keluarkan dengan kenderaan tidak ada rotate, tidak ada insurans. Nauzubillah, mungkin kamu adalah lakukan aksiden ataupun lakukan masalah dan kemudian adalah terlibat masalah lagi besar daripada contoh rotate ataupun insurans yang kamu nak bayar. Akan jumlah bayaran lagi banyak. Walayazubillah. Jadi bukan adalah tawakal seperti itu. Naam, Nabi SAW sudah beritahu pada seorang sahabat adalah orang itu adalah untanya, tidak ada dah jalan. Nabi SAW beritahu badannya, i'qil wa tawakkal. I'qil wa tawakkal. Yani ikatkan dulu kemudian kata tawakal. Bukan adalah unta itu biar macam tu. Unta itu dia boleh jalan, dia tak ada masalah, boleh makan, boleh minum. Minuman dia sudah ada, dia boleh jalan. Jadi bukan adalah tawakal seperti itu. Tak amalkan dengan asbab, ikatkannya, insya-Allah dia tak hilang. Tapi kamu kata letak seperti itu dan kata tawakal, tak. Unta itu akan jalan. Dan seperti itu, kena amalkan dengan asbab. Jangan adalah orang kata sudah tinggalkan kenderaan, rumah terbuka, kenderaan terbuka, kata tawakal. La yakun tawakkul hakadha. Tawakal bukan seperti itu. Dan juga adalah tentang rezeki, bukan tawakal seperti itu. Kena usaha, amalkan. Nah, dan di masa itu adalah ada pada arzak, ada pada rezeki, tidak akan dapat tanpa usaha. Kena usaha baru dapat rezeki kamu itu. Subhanallah. Dan apabila kamu usaha baru dapat rezeki itu. Jadi kita kena ambilkan pada hadis Nabi SAW ibrah dan ingatan pada diri kita untuk amalkan juga dengan asbab dan tawakkal ala Allah Subhanahu wa taala. Kamu bukan yang akan membawa rezeki. Rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu amalkan untuk apa? Dapat rezeki. Jadi kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan beri rezeki pada kamu lebih daripada yang kamu sangka. Min haitsu la tahtasib.
Dari tempat kamu tak sangka kamu akan dapat duit. Tapi subhanallah Allah SWT beri pada kamu. Jadi asal kan kena amalkan. Hadal asal. Asal kena amal. Usha. Usha. Kemudian adalah insyaAllah Allah SWT yu'tika biiznillah ala qadri dia akan beri pada kamu mengikut pada apa yang kamu usha insyaAllah SWT. Seperti mana firman dalam Al-Quran. Hmm. Nah. لا إله إلا الله إن شاء الله عندي إن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نعم حديث لي مولو حديث يعني ستروسني والله أنا سبحان الله نسيت الآية لوب آيات نعم حديث لي مولو والله تعالى أعلم حديث لي مولو فضل ذكر الله وبإلي عن عبد الله بن بسر قال والله تعالى أعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم وبإلي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل حديث صحيح خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ الله نعم siapa nak tolong baca Saya baca Syekh. silakan Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 50. Fadilat zikrullah. Daripada Abdullah ibn Busra radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak ke atas kami. Maka apakah satu amalan yang boleh kami pegang yang bersifat menyeluruh? Baginda bersabda, sentiasalah lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali اللهم Sayyidina صل على Muhammad. سيدنا محمد Terima وعلى kasih Syekh. sama-sama barakallahu fiik. Sahabat itu Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun seorang pada sahabat datang pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna syara'i al-islam qad kasurat pada syariat tentang syariat Islam adalah sudah terlalu banyak pada hukum hakam-hakam dan bab dalam bab Islam adalah sudah terlalu banyak bagi pada kita sesuatu untuk kita pegang natamassaku bihi untuk kita pegang akan menjaga kepada kita akan jaga pada agama kita di akhir zaman. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda la yazalu lisanuka ratban min zikrillah azza wa jalla. Nabi alaihi salatu wassalam ajak pada orang itu apa? Untuk zikrullah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikrullah Subhanahu wa taala hati kita akan tenang. Hati kita akan hilang pada rasa risau dan sebagainya dengan zikrullah. Dan Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran wadhkur rabbaka katsira. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Allah Subhanahu wa taala jadi adalah banyak pahala tentang untuk orang yang berzikir. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah." Bagaimana? Maknanya keadaan orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan orang itu mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah, mathalul hayy wal mayyit. Seperti orang hidup dan orang mati. Yani keadaan kamu apabila kamu sentiasa dengan zikrullah seperti orang hidup. Apabila kamu tidak ada zikir pada Allah Subhanahu wa taala seperti orang waliyazbillah adalah orang yang mati. Allah Subhanahu wa taala jangan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh pada orang itu apa? Untuk banyak berzikir la yazal misalnya ratban min zikrillah azza wa jalla. Zat badannya ataupun turunnya untuk amalkan dengan apa? Dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Sentiasa lidah basah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini adalah di antara fadilat pada zikir adalah fadail kathirah pada zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dan orang apabila dia zikrullah subhanahu wa ta'ala khususnya pada orang yang
dia tidak ada guru. Maksudnya, guru penting dalam hidupan kita. Kita kena ada seorang guru yang kita rujuk badannya, yang kita soal jawab dengannya, yang kita adalah mengambil nasihat daripadanya. Adalah pada guru-guru bukan semua sama. Maaf, saya cakap untuk secara umum. Minal muallimin ataupun bahagian pada guru-guru adalah dipanggil guru murabbi. Orang itu akan tinggalkan hal kita, dia akan didik kita, dia akan beri nasihat dan sebagainya. Ada guru adalah dia da'i ila Allah Subhanahu wa taala, orang mendakwah. يعني seperti hal al-faqir. أنا ما أقول عن نفسي أني guru murabbi. Saya bukan guru murabbi. ولا حتى أسأل الله تعالى أن يجعلني من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan saya dari seorang daripada orang yang mendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani da'i ila Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dakwah sudah belajar sikit, ada ilmu sikit, ada belajar-belajar, kita kongsikan apa yang kita belajar dengan orang yang lain. Dan ada orang yang kita pada bab ini kita kena hati-hati. La nakhlut. Jangan campurkan. Bukan setiap guru adalah ahli untuk jawab untuk semua soalan kita. Dan bukan setiap guru adalah ahli untuk nak jadi ahli fatwa. Ahli fatwa ada ahlinya. Ahli Quran ada ahlinya. Ahli hadis ada ahlinya. Jadi kita amalkan dengan apa yang kita boleh. Seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man amila bima ya'lam, awrathahu Allahu ilma ma la ya'lam." Barang siapa yang dia amalkan dia yang tahu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya yang dia tidak tahu. Bukan maknanya adalah dia tanpa dia usaha. Kena usaha, kena belajar, kena syari. Apabila orang nak dekat berinya pada Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia usaha jalan di jalan itu akan cari dalam bab ini. Dia akan usaha dalam bab ini sampai dia dapat apa jalan yang betul, yang benar. Naam, tapi di antara benda yang akan bagi hati kita hati rehat adalah zikrullah Subhanahu wa taala. Apabila kita adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jumpakan kita dengan orang yang baik, yang orang ya'khudh biyadina, yakni orang yang akan bantu kita untuk jalan kepada jalan yang betul, yang sahih, yang akan bagi kita dekat pada Allah dan dekat pada Rasulnya. Naam. Dan banyak pada orang yang perlu kena hati-hati. Kita semua kena perlu adalah hati-hati. Di akhir zaman ini adalah macam-macam kita akan nampak. Macam-macam kita akan nampak pada orang yang mendakwah kadang-kadang kita pun akan dengar pada kata-kata yang baik. Tapi walayazubillah kita nak amalkan juga dengan apa yang kita belajar. Bukan hanya sahaja kita nak dengar. Jadi adalah al-hikmah fi khawatimiha. Hikmah adalah hikmah ataupun al-a'mal fi khawatimnya adalah perhabisannya. Tengok bagaimana tentang akhirnya. Kita di selama belajar di kitab ini, kitab Al-Arba'in Nawawiyah, sudah belajar banyak pada hadis-hadis yang kira adalah hadis yang penting dalam belajar dalam Islam, penting dalam hidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita untuk amalkan dengan apa yang kita belajar. Subhanallah, hadis ini selalunya banyak pada guru baca di dalam satu majlis, kadang-kadang bahasa dalam kelas, satu kelas baca dari awal sampai akhir. Macam contoh saya hadir dalam kelas riwayat, kita ada perbezaan di antara seperti mana kita ceritakan sebelum ni, di antara cara riwayat dan dirayah. Yang kita buat sekarang adalah campurkan di antara dua-dua. Maksud ada sebahagian pada riwayat dan juga sebahagian pada dirayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita ada riwayat dan juga ada sebahagian pada dirayah. Kita tak adalah secara dirayah secara sempurna, tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala terima usaha kita dengan apa yang kita belajar dan mudahkan untuk kita untuk amalkan dengan apa yang kita belajar insya-Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf barakallahu fikum. Alhamdulillah saya seronok dengan belajar hadis ini dan juga menajar dan sampaikan hadis ini pada kamu semua. Subhanallah, sampai pada hadis yang terakhir, rasa seronok sebab kita sudah tamatkan kitab ini dan juga ada terasa sikit dalam hati saya untuk
kalau boleh memberikan masa lebih kepada hadis ini. Alhamdulillah daurah kita ini asalnya 3 hari tapi kita tambah lagi 1 hari. Kita buat 4 hari. Semoga insyaAllah ada manfaat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk kita di masa yang akan datang untuk kita ulang lagi kitab ini dengan cara lebih mendalami. Mungkin kita akan buat dengan cara belajar juga pada rawi-rawi hadis. Kita kenali siapa yang riwayat hadis ini. Khususnya di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini adalah kitab ini dituliskan dengan rawi hadis. Maksudnya siapa yang riwayat hadis ini, orang yang terakhir. Tidak tuliskan semua sanad. Jadi bagus juga kalau kita tahu tentang orang yang riwayat hadis ini siapa, dan kita buat juga poin-poin daripada setiap hadis. Kita bagi poin-poin apa yang manfaat yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Mudah-mudahan insya-Allah di masa yang akan datang kita akan siapkan semua insya-Allah benda ni dengan slide-slide kita boleh share dengan semua. Sekarang alhamdulillah ucapkan terima kasih pada setiap orang yang menolong saya dalam kelas ini, yang mensusukan masa dan iklan dan juga mensusukan slide-slide itu juga kepada ustazah, masya-Allah. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala terimakan pada kita semua, dan semoga insya-Allah di masa yang akan datang akan ada pada slide itu juga setiap hadis, poin-poin apa yang kita dapat manfaat daripadanya, dan juga pada orang yang riwayat hadis ini bagi mungkin secara ringkas biodatanya. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala jadi kelas akan lebih manfaatnya lebih banyak insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulla khair. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Di akhir kelas ini saya ucapkan tahniah pada semua yang hadir dengan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima pada semua. Dan aku lakum kama qala li masyayikhi, saya ucapkan seperti mana cakap dengan kata pada kamu semua, seperti mana guru-guru saya beritahu pada saya, ajaztukum, saya beri ijazah pada kamu semua yang hadir dengan saya syarah hadis ini, dan yang hadir akhir hadis ini insyaallah semoga ya'ammuhum jami'an, semoga insyaallah semua dapat, adalah ajaztukum bi kitab Syarh Al-Arba'in Nawawiyah ataupun kitab hadis 40. Kitab hadis 40 saya ijazahkan pada semua bisanad muttasil ila Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di sanad yang disambung kepada Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Maka kata qabilna al-ijazah, sebut Qabiltu. qabilna, qabiltu mungkin boleh, qabiltu juga boleh. Qabul tu InsyaAllah ijazah. qabilna al-ijazah. Naam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Semoga Allah Subhanahu Taala terima pada kita semua insya-Allah. Nanti insya-Allah Subhanahu Taala kita akan share dengan semua uh, sijil kehadiran pada kelas ini, dan juga ada sijil khas pada orang yang dia hafal hadis ini, hafal 10 hadis, kita bagi untuk hafal 10 hadis. Tapi kalau ada orang dia hafal lebih, lagi bagus insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita insya-Allah membuka satu kelas, buka satu kelas insya-Allah untuk hafal 40 hadis ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sekejap, barakallahu fikum, tunggu sekejap. Kita adalah nak serahkan sijil pada pelajar-pelajar. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Awak kan? Saya pernah dengar cerita awak. Apa yang awak buat menentukan pada pelajar Asia? Mengapa tidak tiba-tiba
Barakallahu fikum. Minta maaf sekejap ya, Barakallahu fikum. Saya ada masalah dekat laptop tadi. Sekejap ya. Nah. Alhamdulillah, Barakallahu fikum. Minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mari meraihkan berserta program hafazan. Alhamdulillah, surah Al-Waqi'ah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita program hafazan di Baitul Furqan sekarang Masya Allah banyak yang ada dalam program-program ni. Masya Allah. Subhanallah, ada masalah lagi. Sekejap ya, sekejap. Subhanallah, Ustazah boleh buka dari laptop Ustazah. Sekejap ya, insyaAllah. Saya ada masalah pada tu, sekejap ya, sekejap. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah boleh buka kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Sekejap ya, Barakallahu fikum. Mohon maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, insyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah boleh. Sekarang. Ustazah dah buka. Alhamdulillah. Maaf tak perasan Ustazah dah buka. Okey, teruskan. Alhamdulillah, slide satu lagi. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Mungkin ini adalah tajwid. Kita buat adalah 3 hari untuk keluarkan hukum-hukum tajwid. Sama-sama juga adalah untuk hafazan adalah dalam 40 hari. Kita buat hafazan surah Al-Waqi'ah. Dan syukur kepada Allah SWT. Saya sangat gembira sebab tengok ramai yang Masya Allah yang hafal dan tengok semangat. Di masa ujian pun saya join, ada beberapa guru lagi yang di masa sesi simak kita dengar pada setiap pelajar. Alhamdulillah, saya sangat gembira dengan hasil yang kita dapat dalam pelajaran ini. Alhamdulillah. Dapat 3 kali kita buat adalah ujian pada pelajar-pelajar itu. Slide yang seterusnya. Nah, dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ikut pada daftar pada hafazan ini, alhamdulillah adalah lebih kurang dalam 22 orang, Masya Allah.
Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya hadir dalam hadiran dalam ujian akhir adalah 19 orang pada 22. Kira itu adalah sangat bagus, Masya Allah. Kira Alhamdulillah ramai yang sudah dapat semua sudah dapat adalah khatam surah ini, hafaz surah ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah program ini kita buat bukan adalah satu guru sahaja yang mengajar. Kita Alhamdulillah ada 6 guru yang mengajar pada hafazan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada Al-Faqir, saya, dan juga Syekh Hazim, Syekh Mahrus, dan Syekh Muhammad, dan juga adalah Ustazah Ummul Huda dan Ustazah Haslinda, Masya Allah. Jazakallah khairan. Naam, syukur kepada Allah SWT yang dapat hafaz surah ini semua. Syukur kepada Allah SWT, di antaranya adalah Dr. Nulia binti Ghazali, naam, Hajah Halimah binti Hajah Halimah, Hajah Rafi'ah, Hajah Siti Ruqai, Hajah Siti Rakana, naam, Hajah Aisyah, Hajah Kamisa dengan Hajah Khadijah, Masya Allah. Seterusnya Hajah Ruqayyah, Hajah Tarbiyah, Hajah Nurwajah juga, dan Hajah Nuriyah, naam, dan juga Hajah Kiptiyah, eh, Hajah Wahyuna, Masya Allah, naam, dan juga Hajah Nurinta, Hajah Nur Asma, Hajah Syahriyah, naam, dengan Hajah Wan Azizun, Hajah Rabiati, Masya Allah, Hajah Rabiati ada juga sekali, dengan Hajah Junaidah, naam. Seterusnya, syukur kepada Allah SWT, itu nama-nama yang disebut tadi adalah semua adalah nama peserta yang sudah dapat khatam hafal pada surah ini, surah Al-Waqi'ah. Semoga Allah SWT terima pada semua, insya-Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, juga ada yang mengikut pada kursus tadarrus, yang ikut dengan kita tadarrus. Nanti insya-Allah kita akan share dengan dia sijilnya. InsyaAllah kita akan bagi sijil juga pada orang yang ikut dengan kita tadarrus yang sudah lepas. Dan Alhamdulillah pada bulan ini, insyaAllah pada Disember dan juga Januari, insyaAllah kita akan ada tadarrus lagi sekali. Tadarrus ini insyaAllah akan ada berterusan. Setiap bulan akan ada. Dan setiap bulan akan ada tadabbur. Apa kelebihan join dengan tadarrus ini? Dengan kita dalam program tadarrus ini. Apa kelebihan? Kelebihan badannya adalah satu, kita akan jadi di antara orang yang membaca Al-Quran pada setiap hari, setiap malam. Setiap hari dengan Al-Quran. Setiap malam akan ada dengan Al-Quran. Kita akan dapat khatam Al-Quran dalam masa 25 hari. Kita program ni 30 hari. Sebenarnya untuk bacaan hanya 25 hari. Dan untuk tadabbur adalah lebih kurang 4 hari. InsyaAllah SWT ataupun 5 hari. Dalam program ini tadabburnya adakah dia setiap kali sama? Tidak. Setiap kali akan ada tadabbur lain pada yang sebelumnya. Sebab sisi tadabbur adalah 4 sisi. Pada setiap minggu ada sekali. Jadi setiap minggu adalah tajuk tadabbur lain pada minggu yang sebelumnya. Jadi ini adalah peluang bagi orang yang dia nak menghayati Al-Quran, nak faham apa yang ada di dalam Al-Quran, nak tahu setiap surah diceritakan tentang kisah apa. Ini adalah peluang yang terbaik. Khususnya, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, semua guru yang mengajar dalam program ini, semua guru yang sudah ada sanad, yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga adalah tetap pada masanya. Maksudnya kita letak tarikh, dan insya-Allah kita akan khatam di tarikh yang kita letak juga, biiznillah. Kita setiap hari mengikut pada berapa muka surat kena baca, kena ada jadual, kena ikut jadual. Jadi insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita akan berterusan sampai khatam. Alhamdulillah, pada kali pertama kita buat adalah dekat situ kita bagi yuran waktu tu kurang pada ini. Sekarang kita bagi yuran adalah 250. Mungkin ada orang kata, banyak ke? Tak banyak. Sebenarnya adalah yang kita pandang pada benda ni adalah kita nak bayar adakah banyak? Tidak penting kamu bayar pada satu ketul. Maksudnya bayar sekali. Kamu nak bayar separuh sekarang, separuh di awal bulan depan pun boleh, insya-Allah Subhanahu Taala. Dan bagi orang yang sudah join dengan kita kali pertama, kita bagi diskaun 10%. Dan hari ini saja, bagi orang yang join dengan kita ini semua,
siapa yang berminat untuk nak join dengan kita, hari ini saja untuk daftarannya, kita akan bagi juga diskon 10%. Walaupun dia tidak join sebelum ini. Ini adalah hadiah majlis khatam hadis 40 insya-Allah. Insya-Allah hadiahnya adalah kita bagi diskon juga 10% bagi siapa yang berminat untuk nak join dengan kita. Mari kita sama-sama kita share dengan kawan, dengan keluarga, mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kita. Mungkin kalau tak dapat join, kita kongsi dengan orang yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah manfaat jadi pada semua insya-Allah. Barakallahu fikum. Nah, teruskan Ustazah. Nah, Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kita akan ada juga kursus tajwid pada 29 Disember. Kita akan ada tajwid, kita akan belajar tajwid 3 level, level 1, 2, 3. Kita akan belajar level asas, hukum-hukum asas. Level 2 adalah hukum pada bab makhraj huruf. Level ketiga kita akan belajar bab sifat huruf. Serta kita akan ada latihan. Nak tahu tentang program ini, sila masuk dekat website kita, akan ada maklumat lebih tentang kursus ini. Dan juga adalah juga dekat situ, kalau tak silap dalam website, ada juga apa yang orang kata tentang kursus ni, apa yang manfaat yang kita akan dapat pada kursus ni. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat untuk semua. Mari kita sama-sama untuk join dalam kursus ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Bagi orang yang sudah sebelum ni pernah join, nak buat ulangan, boleh insya-Allah daftar dengan kita, ada diskon khas baginya. Bagi orang yang sudah join sebelum ni tajwid tapi dia nak buat ulangan, nak join lagi sekali, boleh ke? Boleh insya-Allah SWT. Kena bayar yuran sama ke? Tidak. Ada yuran khas untuk ni. Insya-Allah nanti kita akan maklumkan. Boleh tanya pada ustaz insya-Allah. Nombor ada dekat sini. Seterusnya. Nah, dan Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita ada majlis di Bait Al-Furqan untuk bacaan kitab Riyadhus Salihin pada setiap hari Isnin pada jam 6.30 pagi insya-Allah. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelas ini berterusan setiap minggu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita semua dan bantu saya untuk berterusan untuk kelas ini. Ini bagi orang yang berminat dengan kelas hadis boleh join dengan kita. Seterusnya adalah kita ada kelas untuk tadabbur Al-Quran Al-Karim. Kita ini lain pada kelas tadabbur untuk tadarrus. Ini kelas tadabbur yang tetap pada setiap minggu. Alhamdulillah kita ada kelas tadabbur pada setiap hari Jumaat pukul 6.30 pagi. Juga lepas subuh kita Alhamdulillah sekarang buat tadabbur untuk surah Hud. Alhamdulillah surah Hud ada banyak kisah-kisah di dalamnya. Boleh nak tahu tentang kisah ini, jom join dengan kita esok pagi insya-Allah pada pukul 6.30. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Nah, terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua. Nak tahu maklumat lebih tentang Bait Al-Furqan, boleh scan QR code ni ataupun masuk website ini baitalfurqan.com, www.baitalfurqan.com. InsyaAllah ada maklumat tentang kursus-kursus dan kelas-kelas yang ada di Bait Al-Furqan. Semoga insyaAllah ada manfaat untuk semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Dan mohon maaf tadi tidak boleh buka file tu, lambat sikit. Semoga insya-Allah setiap masa yang kita duduk dalam kelas ini adalah pahala untuk kita insya-Allah, dan semoga insya-Allah jadi hujjah lana la alaina, insya-Allah jadi saksi untuk kita pada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mari kita sama-sama tamatkan majlis ini dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berkat doa khatam majlis ini, mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا مجيب دعاء المضطرين أن تعفو عنا وتغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا أن تنفعنا بما تعلمناه يا أكرم الأكرمين، وأن تزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور بصائرنا ونور بصيرتنا. اللهم إنا نسألك يا إلهنا أن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم افتح علينا وعلى كل من حضر في هذا المجلس المبارك. اللهم افتح علينا وعلى كل من حضر هذا المجلس المبارك
اللهم افتح علينا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا لنا ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا أكرم الأكرمين أن تجعل بيت الفرقان منارة من منارات العلم يأتيها الخاص والداني. اللهم افتح على جميع طلبة بيت الفرقان، وعلى جميع مدرسي بيت الفرقان، وعلى جميع من حضر معنا في هذه الليلة المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم جاز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، وجاز عنا سيدنا الإمام النووي رحمه الله تعالى ما هو أهله، وجاز عنا مشايخنا ومعلمنا ومن له حق علينا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله fikum, jazakum Allah khair khair. Dan terima kasih pada semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk kita. InsyaAllah baca kitab ini lagi sekali dengan dirayah insyaAllah SWT, dan juga dengan dengan guru-guru yang lain insyaAllah, guru jemputan biiznillah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakum Allah khair. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Assalamualaikum. Jazakallah Tahniah khairan pada semua. katsira. Amin ya Rabb. Tahniah pada orang yang tamat hafaz surah Al-Waqi'ah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan ada musabaqah di masa yang terdekat ya. Orang yang hafaz surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallahu. Jazakallah.